Di pesisir Indochina hari ini, wujud sebuah kerajaan maritim misteri yang pernah mengawal laluan perdagangan penting di Laut China Selatan. Kota-kota bata menirahnya masih berdiri, memegang rahsia beribu tahun lamanya. Inilah Champa, kerajaan yang hilang tetapi legasinya terus hidup. Di pesisiran Vietnam Tengah, sekitar tahun 200 Masihi, wujud sebuah komuniti maritim kecil yang sedang mencari arah masa depan mereka. Di sepanjang pantai ini, perkampungan kayu tumbuh perlahan-lahan, kapal kecil berulang-alik membawa hasil laut dan seni bina awal mula dibentuk daripada batu dan tanah liat. Daripada kehidupan sederhana inilah lahirnya sebuah kuasa baharu yang kelak menguasai laluan perdagangan di Laut China Selatan, kerajaan yang kita kenali sebagai Champa. Memasuki abad ke-10, Champa mencapai kemuncak kegemilangannya di bawah pemerintah seperti Indravarman II, tokoh yang membangunkan kota Indrapura, dan Jaya Haribarman I yang mengukuhkan Vijaya sebagai pusat kuasa baharu. Kota-kota mereka dipenuhi gerbang bata merah yang megah, istana berhias ukiran halus, serta pelabuhan yang sibuk menerima kapal dari China, Arab, India dan alam Melayu. Di Mae San, raja-raja seperti Jaya Simhavarman memperindah kompleks suci mereka, manakala di Ponagar, upacara keagamaan berlangsung setiap musim, melambangkan kekayaan spiritual bangsa Cham. Dengan armada perangnya yang digeruni, Champa muncul sebagai antara kuasa maritim paling dihormati di Laut China Selatan. Dan ketika Champa mencapai kemuncak kekuasaannya, pelabuhannya menjadi titik pertemuan pedagang dan ulama dari Arab, Gujarat, Pasai dan alam Melayu. Dari jaringan perdagangan inilah lahir komuniti Muslim Cham, dibuktikan oleh batu nisan bertarikh 1039 milik Abu Kamil, catatan arkeologi paling awal tentang Islam di Champa. Di pesisir Panduranga dan Kauphara, tokoh-tokoh seperti Imam San, bersama para kadi dan guru agama Cham, mengembangkan tradisi keilmuan yang tersendiri, menggabungkan bacaan Arab, hukum keluarga dan dakwah dalam masyarakat pesisir. Walaupun istana Champa kekal dengan agama tradisi, komuniti Muslim terus berkembang dan memainkan peranan penting dalam perdagangan serantau. Selepas kejatuhan Vijaya, tokoh seperti Shah Indera Bermana dan Shah Pauling berhijrah ke Melaka dan Aceh, memperluas jaringan diaspora Cham. Melalui merekalah ilmu, bahasa dan dakwah Champa tersebar ke seluruh Nusantara, menjadikan Champa salah satu jambatan awal penyebaran Islam di Asia Tenggara. Ekonomi Champa berkembang pesat hasil kedudukannya di laluan perdagangan Laut China Selatan. Kapal-kapal besar membawa gaharu, kapur barus, rempah, mutiara dan seramik ke pelabuhan antarabangsa mereka. Di pedalaman, sawah dan lembah sungai menghasilkan padi, buah-buahan dan tenunan yang terkenal kehalusannya. Kepakaran mereka membina kapal, mengusahakan hutan resin serta mengawal cukai perdagangan menjadikan Champa antara pusat ekonomi terpenting di Asia Tenggara pada zamannya. Namun di sebalik kemegahan itu, Champa mula berhadapan tekanan berterusan dari barat. Serangan demi serangan daripada kerajaan Angkor melemahkan pertahanan, meranakkan kota-kota sempadan dan menguras sumber negeri. Dari utara pula, ancaman yang lebih besar muncul. Selama berabad-abad, Champa bertempur dengan Dai Viet dan akhirnya pada tahun 1471, serangan besar-besaran melumpuhkan kota Vijaya, pusat kekuasaannya. Bangunan runtuh, rakyat berhamburan menyelamatkan diri dan kerajaan yang pernah menguasai laut kini rebah di daratan sendiri. Dalam tragedi itu, tokoh seperti Shah Indera Bermana dan Shah Pauling memimpin pelarian Cham ke Melaka dan Aceh, memulakan diaspora yang membawa budaya, bahasa dan identiti Cham hidup dalam dunia Melayu hingga ke hari ini. Walaupun kerajaan Champa runtuh, warisannya tidak pernah hilang. Di lembah-lembah Mae San dan Menara Ponagar, seni bina bata merah mereka masih berdiri, menjadi saksi kebijaksanaan jurubina dan kehalusan budaya Cham. Dalam seni ukiran, muzik dan tekstilnya, roh tamadun ini terus hidup. Dan melalui komuniti Cham yang bertahan di Vietnam, Kemboja serta diaspora yang tersebar ke Melaka dan Aceh, identiti mereka kekal mekar hingga hari ini. Inilah peninggalan Champa, sebuah tamadun yang jatuh sebagai kerajaan, tetapi bangkit sebagai warisan yang tidak pernah padam.